Dan tahukah anda bahawa pada hari ini sekolah kita ada sebuah program khas? Ya, saya tahu. Program tersebut ialah Mini Jelajah. Jom jadi super sehat. Untuk maklumkan pada hari ini sebanyak 5 buah sekolah akan turut serta dan hadir ke sekolah kita bagi menjalankan program ini. Menariknya, program ini dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia. Hi. Okay, one second. Nice one. Get ready, keliling negara. Jadi sama-sama. Keliling negara. Gaya lompat sikit. Keliling negara. Objektif utama program pada hari ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid tentang kepentingan menjaga kesihatan fizikal dan mental di samping memupuk amalan gaya hidup sihat secara berterusan. Hai semua, saya Nur Hasmizah binti Yusof, Pegawai Pendidikan Kesihatan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kundun. Okay, mesej utama yang kita nak sampaikan secara generalnya, secara umumnya adalah membudayakan hidup sihat. Jadi untuk sihat ni bukan sahaja sihat fizikal, dia perlu juga berserta sekali dengan sihat minda, mental lah. Jadi melalui aktiviti kita pada hari ini, adik-adik bukan sahaja dapat berlari kan, kita ada aerobik, kita exercise, kita berpeluh. Selain daripada itu juga kita juga boleh kita capai juga satu lagi, iaitu berseronok kan. Berseronok itu pun penting untuk kita punya minda. Jadi kita harapkan objektif kita pada hari ini tercapai lah.